Misteri Kelab Bobby Mackey. Sebuah bar muzik honky tonk menyimpan reputasi yang lebih gelap daripada Sungai Ohio pada tengah malam. Ia digelar sebagai sebuah kelab malam yang paling berhantu di Amerika Syarikat. Inilah legenda mengerikan Bobby Mackey's Music World. Kisah ni bermula pada tahun 1850-an apabila sebuah rumah sembelih yang dibina di tapak tersebut. Sisa haiwan yang dibuang di dalam perigi yang berada di ruang bawah tanah. Menurut legenda tempatan, perigi itu bukan sekadar tempat buangan. Ia menjadi sebuah pintu masuk. Pintu masuk ke mana? Pintu masuk ke neraka. Terima kasih mana yang tengok konten-konten aku selama ni. Jangan lupa support aku kat platform ni, okey? Tetapi kisahnya menjadi lebih gelap. Pada tahun 1986, seorang wanita muda yang mengandung yang bernama Pearl Bryan ditemui mati dibunuh dengan kejam. Kepalanya sehingga hari ini tidak pernah dijumpai. Pembunuhnya, Scott Jackson dan Alonzo Welling, dikatakan terlibat dalam ritual ilmu hitam. Sebelum dihukum gantung, mereka berikrar untuk kembali dan menghantui kawasan itu untuk selama-lamanya. Bangunan itu bertukar tangan sepanjang dekad. Ketika era larangan alkohol, ia dijadikan sebagai bar haram, kemudian menjadi kasino milik kumpulan Samsing. Keganasan berterusan. Menurut cerita tempatan, ada seorang penari yang bernama Johanna jatuh cinta dengan seorang penyanyi. Apabila ayah Johanna dapat tahu, ayah Johanna membunuh penyanyi tersebut. Disebabkan sedih dan frust, Johanna meracun dirinya sendiri di ruang bawah tanah. Ada yang percaya ratapan dan nyanyiannya masih lagi didengari sehingga ke hari ini. Segalanya berubah apabila seorang penyanyi muzik country bernama Bobby Mackey membeli tempat tu pada tahun 1978 dan mengubahnya menjadi sebuah pusat hiburan. Namun, gangguan paranormal berlaku hampir serta-merta. Suara dari bilik kosong, bayangan melintas, sentuhan daripada sesuatu yang tak kelihatan, dan ruang bawah tanah menjadi pusat segala kengerian. Penjaga bangunan Carl Lawson mendakwa bahawa dia pernah dirasuk oleh sebuah entiti yang datang daripada ruang bawah tanah. Dia bertutur, maksudnya bercakap dengan suara asing dan juga bertindak ganas. Seorang padri dipanggil untuk melakukan upacara pengusiran dan semuanya telah pun dirakam. Isn't it time for Charlie to leave? It's time for Charlie to leave. Carl kemudian mengaku bahawa dia tidak pernah benar-benar bebas dari entiti tersebut. Maksudnya selepas dah buat exorcism tu, benda tu masih lagi ada kat dalam diri Carl Lawson. Penyiasat paranormal datang daripada seluruh pelosok dunia. Ada yang mengalami cala, dengusan, mendengar suara gaib, ada yang ditolak dan ada yang disentuh. Ramai percaya perigi rumah sembelih menjadi punca segala-galanya. Satu tempat di mana kejahatan menembusi ke dunia nyata. Walaupun begitu, Bobby Mackey masih lagi mempunyai sifat ragu-ragu. Namun, dia tetap menulis sebuah lagu tentang Johanna, si penari yang mungkin masih lagi menghantui bangunan milik Bobby Mackey. Sama ada dia percaya atau tidak, kisahnya tetap hidup. Dark energy itu tidak pernah hilang. Adakah Bobby Mackey's Music World benar-benar berhantu? Atau ini hanyalah gabungan sempurna antara sejarah, tragedi dan kepercayaan? Yang pasti, mereka yang masuk jarang sekali keluar dalam keadaan yang sama. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam dan juga cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga follow saya di semua social media, okey? Assalamualaikum.